Guys, untuk makluman, hari ni sebenarnya ada satu kes perbicaraan mahkamah. Ingat tak yang Watia Murti saman failkan tentang keabsahan Anwar Ibrahim? Ingat tak? Yang kita cerita tu, Watia Murti failkan ke mahkamah untuk minta keabsahan Anwar Ibrahim sebab pengampunan dia. Walanon kata Anwar Ibrahim dapat pengampunan penuh. Ya, dalam pengampunan penuh tu, dia tidak melibatkan tentang kelayakan bertanding. Sebab pengampunan penuh, dia dapat pengampunan penuh untuk dia keluar. Tetapi dalam perlembagaan kita ni rakyat Malaysia tau, kita bukan Indonesia ke Bangladesh tau. Kita mesti ikut perlembagaan. Dalam perlembagaan, mana-mana banduan yang dia keluar penjara, dia ada edah 5 tahun. Dia tak boleh bertanding, dia tak boleh pegang jawatan dalam masa 5 tahun. Dan ini yang berlaku dulu 2004 apabila Anwar keluar penjara. 2004 Anwar keluar penjara, Anwar tahu dia edah 5 tahun. 2008 Wak Azizah bertanding di Permata Ampau. Lepas tu 2009 barulah Wak Azizah letak jawatan, Anwar bertanding sebab nak cukupkan edah 5 tahun tu. Jadi tempoh hari 2018 dia ada edah 5 tahun. Baik Anwar bertanding PRK Pollution dan PRU tempoh hari. Jadi Watia Murti ni dia dah filekan ke mahkamah. Jadi hari ni sepatutnya berlangsunglah pendengaran lah pembicaraan tu. Kau orang tahu apa yang berlaku? Cuba teka. Teka lah, tak sedap lah tak teka. Kena teka lah. Kau tahu apa yang berlaku? Kes ditangguhkan. Ditangguhkan guys. Kau tahu kenapa ditangguhkan? Kenapa tangguh? Peguam slip disk. Dia dapat laporan katanya peguam slip disk. Jadi terpaksalah ditangguhkan. But guys, ini baru first lah. So kita akan tengok lepas ni Anwar akan tangguh. Sebab this is Anwar Ibrahim. Saya ingat masa zaman blogger dulu, kita orang panggil dia Mr. Tangguh. Mr. Tangguh. Dalam kes liwat Saipul dulu, 100 lebih dia tangguh. 100 lebih kali. Macam-macam penangguhan. Pakai penangkap leher sakit tulang belakang ni dah habis dah kan. Macam-macam. Hakim ni tak boleh lah. Tukar hakim lah. Peguam cerit. Dia macam-macam guys. Kenapa? Takut. Kita ni kalau kita tak salah, jalan je lah. Inilah masanya nak buktikan bahawa engkau tu benar. Betul tak guys? Inilah masanya kau nak buktikan kau tu benar. Kalau kau memang layak. Tapi tak. Dia minta tangguh. Itu pun ceplos. Guys, saya minta tolonglah rakyat Malaysia. Tak payah percaya saya cakap ni. Pergi tengok perlembagaan, pergi tengok pengampunan, pergi dengar kenyataan Watia Murti tu. Apa yang difailkan di mahkamah, apa yang dibangkitkan. But, saya nak bagi ringkasan sikit lah. Ni ringkasan yang saya dapat lah. Jadi penangguhan hari ni sebab peguam Anwar Ibrahim. Guys, takkan seorang peguam. Anwar Ibrahim ni kalau pergi mahkamah, berbelas-belas orang peguam. Belas-belas orang tau. Belas orang. Takkanlah seorang peguam slip disk terus kes tanggung. Kan? Hakim tak boleh buat apa lah sebab hakim dia, yelah hakim kan, perbicaraan kan. Peguam ni. Takkanlah Anwar tak asal demi nak membuktikan bahawa dia benar. Jadi, yelah peguam takkan seorang je. Takkan sebelah-sebelah orang peguam sebelah-sebelah slip disk. Nampak tak? Jadi, alasan lah. Alasan. Mahkamah dia kena terima lah. This is mahkamah. Proses mahkamah ni dia kena adil. Jadi dia terima lah. Because dia kali pertama. Kali kedua, kali ketiga, saya rasa hakim pun dah dekat, tak boleh lah macam gini kan. Takkan seorang peguam je kan. Dan mahkamah dah bagi tarikh. Mahkamah dah bagi tarikh dan masa yang mana sepatutnya dia gunalah kes ni. Sebab banyak lagi kes mahkamah tertunggak. Kos mahkamah, kes-kes lain. Sebab engkau punya Anwar Ibrahim ni, tertunggaklah kes-kes lain ni. Dengan kos mahkamah lagi. Nampak tak pembaziran yang Anwar buat? Sepatutnya untuk membersihkan nama dia, dia kena go on lah. Tak nak. Kita tengoklah, mahkamah akan bagi tarikh baru. Kita tengok dia... Next week kita tengok tarikh. Saya akan update nanti dalam Telegram Tim Malabot, kita akan update bila pula next date lah. But dia akan batalkan saman ni lah.
This is Anwar Ibrahim lah. Dia akan batalkan saman ni. Sebab apa guys? Macam saya bagi tahulah kita ni mesti ikut perlembagaan. Kita mesti ikut undang-undang. Apa yang P. Watia Murty bawa ni, kita kena sokong. Sebab ini mengikut undang-undang dan nak tengok perlembagaan tu. Sebab Anwar kata walanon, saya yakin korang semua kata, Anwar dah dapat pengampunan. Boleh pergi baca perlembagaan, tengok. Kita ni kalau dengar saya cakap ni, tak percaya lah. Tapi kita nak tahu, kita pergi cari maklumat lah. Boleh pergi tanya dekat ChatGPT ke. Dapatlah jawapan tu. Jadi dalam kes ni, kita nakkan keadilan, kita nakkan kebenaran. So kalau Anwar Ibrahim tak sah lah. Kalau dia sah lah. Itu biar mahkamah putuskan lah. Kita serah kepada kebijaksanaan mahkamah. Tetapi sepatutnya Anwar Ibrahim, janganlah minta tangguh. Apatah lagi minta batalkan. Sekarang ni bukan minta tangguh je guys. Dia nak batalkan pula. Kenapa nak batalkan? Nampak? Ni patut bersihkan nama kau. Inilah Anwar Ibrahim guys. Watia Murty saman Anwar, pengampunan penuh di bawah perkara 48. This is Anwar Ibrahim. Ingat kan Jangan percaya apa saya cakap. Jangan percaya apa Watia Murty cakap. Kita sebagai rakyat ada 2,800 kat TikTok, ada 1,500 kat muka buku. Kita pergi baca perlembagaan 48 tu. Pengampunan penuh tu. Apa yang dimaksudkan pengampunan penuh tu. Dan kelayakan seseorang untuk bertanding tu. Dia dapat jawapan lah. Kalau ulanglah guys, saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Sebab kalau Walanon kata Anwar dah dapat pengampunan penuh, yalah, tapi tak layakkan dia untuk bertanding lah. But Anwar Ibrahim akan tangguh lah. Okey, 3 hari bulan Februari ni, bulan depan ini, 3 hari bulan Februari jam 9 pagi, pengurusan kes. Kes yang mana 5 orang ahli parlimen Perikatan Nasional saman Anwar Ibrahim. Ni kes mana pula? Ini berkenaan dengan kes perjanjian ART, perjanjian Anwar Trump. Dia banyak kes mahkamah, guys. Ingat seseorang je banyak kes mahkamah. Anwar pun banyak kes mahkamah. Cuma bezanya apa? Bezanya saya ada. Aku ada mahkamah, aku ada mahkamah. Anwar tak nak, takut. Minta kekebalan, minta imuniti, minta tangguh lah, minta batalkan lah. So tak ada. Ada bila, layan je. Besok mahkamah ni. Jumaat mahkamah lagi. Bulan ni 5 kali kan. Dah 3 kali dah. Ada 2 lagi. Kita hadap lah. Sebab kita pun nak kan. Kita jadi mangsa kan. Tapi Anwar Ibrahim tak. Jadi 3 Februari ni, kes, pengurusan kes, saman 5 orang ahli parlimen bersatu, Perikatan Nasional, ahli parlimen Bangkang, saman Anwar Ibrahim tentang keabsahan juga ni. Layak ataupun tidak Anwar ni buat tanda tangan perjanjian Anwar Trump. Apakah kuasa yang membuatkan Anwar tu boleh tanda tangan dan dikira? Sebab dia tak ikut ketua negara kita Agong. Dia tak dapat perkenan Agong. Dia tak dapat perkenan dengan majlis gaja-gaja. Dia tak bawa ke dalam kabinet. Dia tak bawa pun dalam parlimen. Jadi macam mana Anwar ni mewakili negara kita ni bertindak seorang diri? Keseorangan dia. Ini bukan negara mak bapak dia punya, betul tak? Ini bukan negara mak bapak dia. Kita ada gaja-gaja Melayu, kita ada Ketua Agong, kita demokrasi berparlimen ni. Ada ahli parlimen mewakili rakyat kita ni. 222 orang. Dan ada kabinet. Semua tu Anwar tak ikut. Jadi 5 orang ahli parlimen melalui Watia Murty juga peguam. Dah file ke mahkamah. 3 hari bulan ni pengurusan kes. Yang ini pun sejangka juga. Ini sejangka Anwar akan minta batal. Dia akan minta batal guys. Dia akan minta batal. Dia akan minta batal. Dia akan buat apa sajalah guys. Tadi ada tu komen tanya. Kes Yusof Rota. Yusof Rota bulan Mac nanti. Banyak kes Anwar Ibrahim ni. Seronok dengar ni. Bulan Mac bulan 3 ni kes Yusof Rota pula. Yang itu pun dia akan minta tangguh guys. Dia akan minta tangguh. Dia akan cari hela. Dia tiba-tiba cerit berit lah. Stomach bag dia pecah. Dia akan buat lah guys. This is Anwar. Jangan percaya saya cakap. Kau pergi cek balik. Boleh pergi dekat ChatGPT. Pergi ChatGPT, tanya. Perbicaraan kes liwat Anwar Ibrahim meliwat Saiful Bukhari. Berapa banyak kali penangguhan kes dibuat? Kau dapat jawapan dia. 100 lebih. Tak salah 100 lebih. Mr. Tangguh. Now ni, dia akan buat lagi. Dia akan buat. Dia tengah buy time.
delay. Masa dah tak banyak Anwar. Masa dah tak banyak. Dia tahu benda ni. Dia akan melingkup, jadi dia akan 127 127. Jangan percaya, pergi check, pergi tanya. This is Anwar Ibrahim, non ketimbang. Anwar tangguh, minta gugur. Tak ada sehadap.